Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. InsyaAllah dalam episode hari ni kita nak buat unboxing ni dia, kit Mark Frame Fighting Korea Edition version 2. Jadi kit ni baru saya dikeluarkan oleh pihak Tamiya Korea pada penghujung tahun lepas. Saya tak berapa nak pasti bulan bila, tapi baru sekarang ni lah nak dapat merasa pegang. Okay, jadi kalau anda boleh tengok dekat dia punya box art dia kan, nampak tak exactly sama macam mana yang terdapat pada kit Mark Frame Fighting Korea Edition version 1 dulu. Cumanya background belakang lah yang berbeza daripada yang dulunya warna biru, yang sekarang ni warna merah, dan tulisannya masih lagi dikekalkan tulisan yang sama, kecuali tulisan version 1 dah jadi version 2. Okey, di sudut sisi samping atas pula kita dapat tengok, nampak tak kat sini ada tulis version 2, dan dekat sini ada tulis 2024 Tamiya made in Philippines. Okey, dan di sudut samping tepi kita dapat tengok ini adalah gambar box art dia, dan juga tulis item number 92451. Dan di sudut samping bawah pula kita dapat tengok ini adalah parts yang kita akan dapat dalam kotak ini. Siapa nak baca dengan lebih details boleh tekan butang pause. Dan di sebelah kanan pula kita akan tengok ini adalah gambar chassis FFA yang warna biru putih yang kita akan tengok dekat dalam kotak ini. Jadi tunggu apa lagi, jom kita buka sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tada. Okay guys, so first of all kita disambut oleh dia punya cowl terlebih dahulu. Dan kalau kita tengok dekat sini kan, dia punya cowl ni berbeza dengan version 1, in which yang version 1 kita akan dapatkan yang daripada cowl yang berwarna putih, tapi untuk kali ni kita akan dapatkan warna smoke guys. Nampak tak? Warna dia nak kata warna black smoke pun tak juga kan, sebab dia tak adalah gelap sangat, dia warna smoke sikit je. Nampak tak? Okey, macam tu colour dia. Kalau nak bandingkan dengan warna black smoke, sekejap saya ada contoh. Okey, contoh kalau macam ni kan, ni pada Broken Gigan Black Special. Okey, nampak tak? Ini warna black smoke kan? Nampak tak? Memang boleh tembus, tapi warna dia memang gelap. Tapi kalau nak dibandingkan dengan yang ni, warna dia cerah guys. Okey, dia tak sama, dia bukanlah warna hitam smoke. Anyway, ada yang mengatakan cowl daripada warna smoke ni lebih rapuh kalau nak dibandingkan dengan cowl yang berwarna macam biasa. Tak apa, sekejap lagi lepas kita dah buat habis unboxing, kita akan test sama ada dia betul-betul rapuh ataupun itu cumalah sekadar legenda sahaja. Boleh tak boleh guys? Jadi siapa nak tengok, kena tunggu sampai hujung video nanti. Okay, alright, jom kita buat unboxing dulu. Yang seterusnya kita akan dapatkan chassis FMA yang berwarna biru. Warna dia warna dark blue, dan chassis ini cuma terdapat dekat dalam kotak kit Fighting Korea sahaja guys. Okay, warna ni okay, nampak tak dekat situ ada logo Tamiya, dan dia punya material adalah daripada jenis ABS. So basically dia exactly sama je macam dekat version 1 kan. Yang membezakan dia cuma dia punya cowl saja. Okay, alright, dan dia punya nampak tak, rear steer dia pun daripada ABS juga dan berwarna dark blue, sama warna dengan dia punya chassis. Okay, dan seterusnya kita akan dapatkan ni dia A-parts yang berwarna putih. Dan saya percaya yang A-parts warna putih ni pun cuma ada dekat dalam kotak kit ni. Saya tak pasti kalau kotak kit lain ada. Kalau siapa tahu boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Okay, tapi setahu saya memang ada pada kit Fighting Korea ni sahaja. Tak ingat lah, saya tak boleh nak ingat. Okay, ada dapat dekat kit lain atau tidak. Alright, so material dia kita akan dapatkan daripada material POM. Very nice. Okay, dan warna dia memang warna putih betul lah. Okay, memang sangat-sangat cantik. Dan seterusnya kita akan dapatkan wheel set carbon. Nampak tak dekat sini ada tulis PACF ni? Nampak tak dekat sini? Nampak tak arrow dia menghala ke arah PACF, iaitu PA campur dengan carbon fiber, dan berwarna hitam. Ini daripada size medium, daripada jenis dish type. Okay, narrow di kesemua 4 wheels dan tidak mempunyai sebarang offset. Memang sangat nice, memang terbaik lah untuk digunakan dalam dunia racing. Dan seterusnya dia punya wheels tadi akan dikombinasikan dengan dia punya tayar yang juga daripada jenis low friction. Ini daripada material low friction, juga bersize medium, daripada jenis low profile, narrow di semua 4 tayar. Dan dekat sini kita tengoklah Mark Frame Fighting Korea Edition. Okay, memang cantik sangat-sangat ya guys. Low friction warna
apa maroon. Sekarang ni low friction semua color hitam dah pula guys. Lepas ni saya rasa akan jadi rare lah color maroon macam ni. Okey, so itu dia punya tayar. Dan seterusnya kita akan dapatkan ini adalah perincian yang lain. Kita akan dapatkan terminal FMA kat sini. Kita akan dapatkan motor daripada jenis ini SMC motor. Okey, dan kita dapatkan grease, kita dapatkan shaft berkepanjangan 60 mili dan kita akan dapat gear set super speed. Okey, so itu yang berada dalam plastik ni. Dan lepas tu kita akan tengok ini adalah dia punya instruction manual dan item number dia masih lagi sama 92451. Dan yang terakhir sekali kita akan dapatkan ini dia stiker untuk Mark Frame Fighting Korea version 2. Jadi membezakan antara version 1 dengan version 2 adalah dia punya cowl dan juga dia punya stiker. Sekejap saya ambil stiker yang version 1 dan kita tengok bandingan dia. Okey, so dekat tangan kiri saya ada stiker Mark Frame Korea Fighting version 1 dan yang di sebelah tangan kanan saya ni adalah untuk yang version 2 dan kita dapat tengok perbezaan dari sudut material. Yang version 1 di print kat atas material ni metallic dan yang atas version 2 ni di print kat atas kertas plastik yang macam ni guys. Okey, kertas plastik transparent kat sini. Okey, dan kalau kita tengok marking dekat bawah dia pun beza. In which marking dia ada dekat belah macam ni lurus, tapi untuk yang version tu punya marking macam ini. Anyway, kalau anda tengok dia punya item number dia memang beza saya baru perasan. 92438 yang ni 92451. Jadi anda boleh tengok lagi apakah perbezaan yang seterusnya. Kita boleh tengok dari sudut dekat tulisan Fighting Korea. Stiker yang version 1 warna putih, yang stiker version 2 ni punya transparent. Lagi dekat bahagian mana lagi guys? Memang saya rasa ada banyak juga bahagian. Okay, nampak dekat sini ada warna biru dia macam tu tau. Dekat sini tak ada ni, nampak tak? Macam tu je. So saya rasa bila pasang pun dia akan sedikit berbeza. Yelah, yang ni pun di print atas kertas metalik kan. Yang ni pula warna dia warna matte. So kalau nak bagi nampak glossy, kenalah cover dengan spray gloss. Okey, lagi saya ada nampak lagi dekat dia punya ni. Nampak tak lampu depan dia? Yang ni nampak lebih gelap. Okey, yang ni nampak lebih ke arah silver. Okey. Jadi kalau anda perasan apa lagi perbezaan, droplah pada ruangan komen di bawah supaya kita dapat tengok sama-sama. So mata saya sekali lepas ni nampak macam itu saja perbezaan saya nampak. Okey, mungkin anda boleh nampak perbezaan yang lain pula. Okey, so settle bahagian stiker sekarang ni kan. Saya nak ambil dia punya cowl pula. Okey, so yang ni adalah cowl Mark Frame. Ini boleh dapat dekat dalam kotak kit version 1. Okey, dan kita nak bandingkan tadi seperti yang saya janjikan, kita nak bandingkan dari sudut kerapuhan. Ada orang kata yang version 2 ni dia lebih rapuh kalau nak bandingkan dengan version 1. Sebab apa? Sebab material dia adalah daripada jenis plastik yang transparent kan. Okey, tak apa, kita letak tepi dulu semua barang-barang yang lain. Sekarang ni kita nak bawa keluar dia punya cowl. Okey, so kalau betul lah cowl version 1 ni lebih lasak sebab dia adalah daripada berwarna. Okey, kita akan tengoklah lepas ni. Jadi saya rasa kita boleh try dengan buat test. Kita patahkan je lah dia punya runner ni. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak potong dia punya runner. Okey, so saya ambil runner bahagian sini. Dan untuk yang version 1 ni pula kita akan ambil runner dekat bahagian yang sama bahagian ni juga. Okey, waktu saya potong pakai cutter ni, saya boleh rasa yang lagi susah sikit nak potong kalau nak bandingkan dengan yang version tu. Boleh rasalah ada perbezaan sikit dekat situ. Okey. Dia rasa lebih keras kalau nak bandingkan dengan yang warna smoke punya. Okey, kita letak tepi cowl. Jadi kita ada dua runner dekat sini guys. Jom kita test. Okey, yang first kita nak test band. Tak nak fokus lah pula kamera ni. Fokus sini, fokus. Okey, saya nak try band. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so sedap je, okey je. Okey, yang version tu punya. Bismillahirrahmanirrahim.
saya boleh rasakan yang version 2 punya kalau nak band lebih senang kalau nak bandingkan dengan version 1. Okey, nampak tak? Kita letak side by side. Nampak tak beza? Okey, version 2 nya dia version 1 yang putih ni saya rasa lebih susah sikit nak dibengkokkan, nak dibandkan, nak bandingkan dengan version 2. Dan kita boleh tengok pun efek dia nampak tak ada beza jugalah kan sikit. Okey, version 1 kita lipat lagi sekali. Okey, kita tengok senang tak kita nak patahkan. So far saya rasa macam belum ada rupa macam nak patah lagi. Lihat elok je. Okey, yang version 2 anda boleh tengok sendiri macam mana tak? Okey. So bila saya lipat tadi pun memang kalau untuk version 1 ni saya boleh rasa dia susah sikit nak patahkan, nak kepak. Untuk yang version 2 saya boleh lipat dengan lembut, dengan kurang tenaga kalau dibandingkan dengan version 1 guys. Jadi saya rasa mungkin betul lah kot bila orang kata yang warna cowl untuk warna smoke ni dia kurang lasak sikit kalau nak bandingkan dengan daripada jenis yang berwarna. Anyway, anda boleh tepuk dada tanya hati kan, nak yang macam mana. Tapi kalau tengok pada pandangan saya kan, warna putih ni dah lame sangat dah guys. Lalu sangat dah tengok orang pakai. Warna smoke ni memang belum lah, jarang-jarang sangat lagi kita dapat tengok orang pakai. Okay guys, so inilah video unboxing saya untuk kali ini. Kalau anda rasa ada apa-apa benda nak bagi tahu, bolehlah drop pada ruangan komen di bawah. InsyaAllah kita dapat discuss sama-sama. Dan saya akan pasang kit Mark V Fighting Korea version ni. Jadi kalau siapa nak tengok macam rupa dia bila dah pasang, jangan lupa untuk follow Minat Adam channel. Okay, so saya rasa setakat itu video perkongsian saya untuk kali ini. Kalau anda rasa anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah senyuman, bagi mainan. Assalamualaikum.